Nabi sebut akhir zaman penuh dengan pembohongan. La ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Nabi kata akan berlaku satu zaman yang penuh dengan tahun-tahun pembohongan. Orang kerja bohong. Tapi kita pun dah tak tahu mana betul yang mana salah. Yang cakap betul yang mana, yang cakap salah yang mana. Ketika itu pula Nabi kata yusaddaqu bihal kazib. Orang ramai membenarkan pendusta, pembohong tu diiyakan, disanjung, dipuji. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Mereka mendustakan orang yang cakap benar. Ulama cakap betul ni betul tak? Katanya macam kawan merapu merepet bohong siang malam pergi petang. Oh, angkat, usung. Bukankah ni zaman kita? Bila Nabi sebut tanda-tanda akhir zaman, Nabi kata ilzam baitaka, lazim kamu duduk di rumah. Ada satu hari Nabi cerita Yaumul Harj. Kita baca dah dulu, hari sempit. Kita akan berdepan dengan satu hari dinamakan Yaumul Harji, hari sempit. Hari sempit ni apa? Kita nak buat ibadat tak ada masa. Sibuk dengan urusan dunia kita, sibuk siang malam bagi petang, sampai nak buat ibadat pun jadi payah. Tak sempat. Sahabat tanya kat Nabi, apa itu Yaumul Harj? Nabi kata apabila seorang lelaki dah tak aman dengan jali sahu, orang yang duduk rapat dengan dia dah tak aman. Kawan baik-baik dia tipu kita, adik-beradik tipu adik-beradik, abang dengan adik dah bergaduh, berkelahi, bertakik, berperang, bertikam. Kalau yang rapat dengan kita pun dah tak aman, mereka fitnah kita, bagaimana orang yang jauh daripada kita? Sahabat ni takut, sahabat jadi takut. Bila Nabi sebut saja tanda-tanda akhir zaman, sahabat bimbang. Padahal benda tu tak berlaku zaman mereka. Nabi tebut orang tinggal sembahyang, mengamalkan rasuah, minum arak, berjudi, berzina. Benda-benda Nabi sebut ni tak berlaku zaman sahabat. Tapi sahabat dah takut. Ya Rasulullah, kalau kami hidup zaman tu, kami nak buat apa? Tolonglah ya Rasulullah, cerita kat kami. Macam mana kami nak selamatkan iman kami ni? Antara lain Nabi kata, ilzam baitaka. Lazimkan duduk di rumah. Jangan duduk kelewar sangat, berkawin sangat. Banyakkan di rumah. Jaga isteri kamu, jaga keluarga kamu.